Taman Skudai Baru. Untuk harga rumah ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Nak cari rumah yang jalan lapang macam ni, unblock view, inilah rumah dia. Rumah ni terletak dekat Jalan Hang Jebat 23, Taman Skudai Baru. Jom ikut aku, kita review rumah ni. Rumah ni rumah double story. Untuk carport je boleh muat 1 biji kereta dan beberapa biji motor. Awning kita dah tarik separuh sahaja. Orang masuk je pintu safety door kita bagi. Buka 2 besar pintu dia. Kawasan living hall dia dah siap dengan cornice L-box, lampu LED. Ini kawasan TV, tinggal pasang TV je. Dah siap dah kawasan TV. Dengan design moden macam ni. Kawasan store area dia agak besar, bawah tangga. Siap ada pintu lagi. Jom kita pergi tengok bilik pertama bahagian bawah. Bilik pertama ni setakat katil queen, tak ada masalah. Ini kawasan dapur dia dah siap dengan tabletop, kabinet. Pintu belakang pintu kayu solid. So nak tengok belakang dia. Okey, korang boleh tengok belakang dia dulu. Nak tanam pokok tak ada masalah. Ini bilik air bahagian bawah dekat kawasan dapur dia. Pintu belum pasang lagi. InsyaAllah next time kita akan pasang. Ini bahagian laundry area dia. Jom kita pergi pada bahagian atas dia. Untuk tangga kita dah siap dengan grill. So ada safety sikit lah untuk anak-anak. Sampai ke atas semua kita pakai SPC floor. Ini bilik kedua. Boleh dikategorikan bilik master bedroom lah. Macam biasa pintu belum pasang lagi. Baru ukur. Dah macam hotel toilet dia kita bagi. Ngam-ngam. Ni bilik nombor 3. Takeaway pun tak ada masalah. Untuk rumah ni harga dia RM418,000 sahaja. Cashback pun agak tinggi. Kalau korang berminat, boleh Roger. Ciao.